Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alifuddin bin Muhammad Zaharuddin. Saya dari kelas Bahasa Melayu C. Pada hari ini, kami akan membentangkan analisis terhadap sebuah video pengajaran yang memfokuskan terhadap penggunaan bahan bantu mengajar dalam pelai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaim Daniel bin Zaid dari kelas Bahasa Melayu C. Hari ini kami akan menerangkan tentang penguasaan literasi membaca, aktiviti literasi membaca dan bahan pengajaran literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Nama saya Wan Hafif Hairis bin Wahajizi daripada kelas Bahasa Melayu C. Hari ini kami akan memberi cadangan penambahbaikan terhadap video yang kami analisis sebentar tadi. Berdasarkan video yang dianalisis, guru menggunakan teknologi sebagai medium utama penyampaian pengajaran. Contohnya penggunaan paparan slide digital, animasi, audio serta visual interaktif. Penggunaan teknologi ini memberikan beberapa kelebihan. Antaranya ialah maklumat dapat dipersembahkan dengan lebih sistematik. Yang kedua ialah paparan visual membantu murid memahami konsep dengan lebih cepat. Yang ketiga pula ialah elemen audio dan animasi menjadikan pembelajaran lebih menarik. Selain itu, penggunaan teknologi juga selari dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kemahiran digital. Namun begitu, keberkesanan teknologi bergantung kepada cara guru mengendalikannya. Jika guru hanya bergantung sepenuhnya kepada slide tanpa interaksi tambahan, pembelajaran boleh menjadi pasif. Seterusnya, video tersebut menunjukkan penggunaan gambar sebagai rangsangan pembelajaran. Gambar digunakan untuk menarik perhatian murid, memberi gambaran awal tentang topik dan membantu murid untuk mengaitkan pengalaman sedia ada dengan isi pelajaran. Sebagai contoh, gambar objek atau situasi tertentu dipaparkan sebelum murid diminta menyebut atau membaca perkataan. Pendekatan ini sangat sesuai khususnya bagi murid tahap awal seperti prasekolah atau sekolah rendah kerana mereka lebih responsif terhadap rangsangan visual berbanding teks semata-mata. Gambar berfungsi sebagai jambatan antara simbol bahasa dengan dunia sebenar. Ini membantu murid memahami makna sesuatu perkataan dengan lebih jelas. Dalam video tersebut juga, guru membezakan warna pada suku kata. Sebagai contoh, suku kata pertama menggunakan warna merah, suku kata kedua menggunakan warna biru. Teknik ini membantu murid untuk mengenal pasti pecahan suku kata, memudahkan proses mengeja, mengurangkan kekeliruan semasa membaca. Pendekatan ini sangat efektif dalam pengajaran literasi awal kerana warna berfungsi sebagai penanda visual yang memudahkan pemprosesan maklumat dalam otak murid. Kesimpulannya, dari sudut analisis awal, video ini menunjukkan penggunaan BBM yang berasaskan teknologi yang visual dan visual yang menarik. Seterusnya, saya akan menghuraikan kekuatan bahan bantu mengajar yang digunakan dalam video tersebut. Kekuatan pertama ialah guru memberikan bimbingan secara langsung dalam menyebut perkataan. Walaupun menggunakan bahan digital, guru masih membimbing murid secara verbal. Guru menyebut perkataan dengan jelas, perlahan dan berulang kali. Ini amat penting kerana murid dapat meniru sebutan yang betul, mengurangkan kesalahan fonologi, membantu perkembangan kemahiran membaca awal. Pendekatan ini menunjukkan bahawa teknologi tidak menggantikan peranan guru, tetapi berfungsi sebagai alat sokongan. Kekuatan seterusnya ialah akses bahan tanpa batas. Bahan digital boleh disimpan, dikongsi dan digunakan semula tanpa had. Ia tidak rosak seperti bahan bercetak dan boleh digunakan untuk kumpulan murid yang berbeza. Dari sudut kos jangka panjang, penggunaan bahan digital juga lebih ekonomik dan praktikal. Kesimpulannya, bahan bantu mengajar dalam video ini mempunyai kekuatan dari aspek pedagogi dan accessibility. Walaupun terdapat banyak kekuatan, namun terdapat beberapa kelemahan yang boleh dikenal pasti. Kelemahan pertama ialah kurangnya interaksi dua hala antara guru dan murid. Dalam video tersebut, murid lebih banyak mendengar dan melihat berbanding memberi respons secara aktif.
Interaksi dua hala amat penting kerana ia dapat membantu guru menilai kefahaman murid, menggalakkan penglibatan aktif, meningkatkan motivasi pembelajaran. Kelemahan kedua ialah penyampaian yang kurang menunjukkan pendekatan mesra murid. Sebagai contoh, kurang variasi intonasi suara, kurang elemen emosi atau ekspresi wajah. Penyampaian agak statik, pendekatan yang lebih mesra dan komunikatif boleh menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan. Guru boleh menggunakan nada suara yang lebih bertenaga, memberi pujian dan galakan, mengguna bahasa yang lebih dekat dengan murid. Kelemahan yang ketiga ialah tahap motivasi dan semangat guru yang kurang menyelah dalam penyampaian. Dalam pengajaran, emosi guru sangat mempengaruhi suasana kelas. Jika guru kelihatan kurang bersemangat, murid juga cenderung untuk kurang memberi tumpuan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penguasaan literasi dan kepentingannya dalam kehidupan seharian serta dalam sistem pendidikan di Malaysia. Tahukah kita bahawa literasi merupakan asas utama dalam pembelajaran? Tanpa kemahiran membaca dan menulis yang baik, seseorang murid akan menghadapi kesukaran untuk memahami pelajaran. Oleh itu, penguasaan literasi amat penting dalam melahirkan generasi yang berilmu dan berdaya saing selaras dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Penguasaan literasi merujuk kepada kebolehan seseorang untuk membaca, menulis, memahami serta menggunakan maklumat dengan berkesan. Literasi bukan sekadar mengenal huruf A hingga Z atau mengeja perkataan. Literasi melibatkan proses memahami makna, mentafsir idea, menghubungkaitkan maklumat dengan kehidupan. Sebagai contoh, apabila seseorang murid membaca sesebuah petikan cerita, dia bukan sahaja perlu membaca dengan lancar, tetapi juga memahami isi cerita, mengenal watak, mengetahui pengajaran serta mampu memberikan pendapat sendiri. Ini menunjukkan bahawa literasi melibatkan kemahiran berfikir dan bukan hanya membaca secara mekanikal. Terdapat beberapa komponen penting dalam literasi membaca. Pertama, pengejaman huruf dan bunyi. Murid perlu kenal huruf dan tahu bunyinya. Yang kedua, kelancaran membaca. Murid boleh membaca ayat tanpa tersekat-sekat. Dan yang ketiga, kefahaman membaca ini yang paling penting. Murid faham isi teks. Yang keempat, kemahiran membuat inference. Murid boleh membuat kesimpulan berdasarkan apa yang dibaca. Sebagai contoh, jika dalam cerita disebut langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang, murid boleh membuat inference bahawa hujan mungkin akan turun. Ini menunjukkan murid benar-benar memahami teks. Dalam era teknologi moden, literasi turut merangkumi literasi digital dan literasi maklumat. Literasi digital ialah kebolehan menggunakan teknologi seperti komputer dan internet untuk mencari serta menyampaikan maklumat. Literasi maklumat pula merujuk kepada kebolehan menilai kesahihan sesuatu maklumat sebelum mempercayainya. Sebagai contoh, murid perlu bijak membezakan maklumat yang sahih dengan berita palsu. Ini sangat penting dalam dunia yang penuh dengan maklumat tanpa sempadan. Penguasaan literasi sangat penting kerana yang pertama, membantu murid memahami semua mata pelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan keyakinan apabila mampu membaca dan menulis dengan lancar. Dan yang ketiga, membantu perkembangan pemikiran kritis dan kreatif. Keempat, membuka peluang masa depan yang lebih cerah kerana kebanyakan pekerjaan memerlukan kemahiran literasi yang baik. Walaupun literasi penting, terdapat beberapa cabaran seperti kurang bahan bacaan di rumah, kurang galakan membaca, penggunaan gadget tanpa kawalan. Bagi mengatasinya, ibu bapa dan guru perlu menyediakan bahan bacaan yang sesuai, mengadakan aktiviti membaca, mewujudkan sudut bacaan, menggunakan kaedah pembelajaran yang menyeronokkan. Kesimpulannya, penguasaan literasi merupakan asas penting dalam pembelajaran dan kehidupan. Literasi bukan sekadar membaca dan menulis, tetapi melibatkan kefahaman, pemikiran dan penggunaan maklumat secara berkesan. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama bagi memastikan setiap murid dapat menguasai literasi dengan baik demi melahirkan generasi yang cemerlang dan berkualiti. Seterusnya, saya akan membentangkan tajuk aktiviti literasi dengan fokus khusus kepada literasi membaca serta beberapa komponen penting iaitu aktiviti prabacaan, aktiviti pengamatan penglihatan, aktiviti pengamatan pendengaran, aktiviti pergerakan tangan dan mata,
Literasi membaca merupakan asas kepada pembelajaran sepanjang hayat. Keupayaan membaca bukan sekadar mengenal huruf, tetapi melibatkan proses memahami, mentafsir dan memberi makna terhadap teks yang dibaca. Oleh itu, aktiviti yang menyokong perkembangan literasi perlu dirancang secara sistematik dan berperingkat. Literasi membaca merujuk kepada keupayaan seseorang untuk mengenal, memahami, mentafsir dan menggunakan bahan bacaan dalam pelbagai konteks kehidupan. Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, literasi membaca melibatkan perkembangan kemahiran asas seperti mengenal huruf dan bunyi, memahami hubungan huruf dan fonem, membina suku kata dan perkataan, memahami makna ayat dan teks mudah. Kemahiran membaca tidak berlaku secara spontan, tetapi berkembang melalui rangsangan persekitaran, bimbingan guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Oleh itu, terdapat beberapa aktiviti sokongan yang perlu diberi perhatian sebelum dan semasa. Aktiviti perabacaan merujuk kepada aktiviti yang dijalankan sebelum kanak-kanak benar-benar membaca teks. Tujuannya adalah untuk menyediakan asas kognitif, bahasa dan fizikal bagi memudahkan proses membaca. Antara contoh aktiviti perabacaan ialah aktiviti mengenal huruf. Guru memperkenalkan huruf melalui kad imbasan. Murid menyebut nama huruf dan bunyinya. Kedua ialah aktiviti fonologi, iaitu mengenal bunyi awal perkataan, membezakan bunyi yang hampir sama. Yang ketiga pula ialah bercerita dan membaca gambar. Murid melihat gambar dan menceritakan semula berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Aktiviti ini merangsang imajinasi dan kosakata. Yang akhir sekali ialah keempat, nyanyian dan sajak. Lagu kanak-kanak membantu dalam pengecaman bunyi dan irama bahasa. Aktiviti perabacaan sangat penting kerana ia membantu membina kesediaan membaca. Tanpa kesediaan ini, murid mungkin mengalami kesukaran memahami teks. Pengamatan penglihatan merujuk kepada keupayaan mata untuk mengenal dan membezakan bentuk, simbol dan corak visual. Dalam konteks literasi membaca, murid perlu membezakan huruf yang hampir sama seperti contoh huruf B dan D. Mengenal bentuk dan simbol, mengikuti arah bacaan dari kiri ke kanan. Contoh aktiviti pengamatan penglihatan ialah padanan gambar dan perkataan, mencari perbezaan antara dua gambar, menyusun huruf menjadi perkataan, menyalin huruf dan perkataan dengan tepat. Aktiviti ini membantu meningkatkan koordinasi visual dan ketepatan pengecaman simbol bahasa. Sekiranya pengamatan visual lemah, murid mungkin keliru mengenal huruf dan sukar membaca dengan lancar. Pengamatan pendengaran merujuk kepada keupayaan mengenal, membezakan dan mentafsir bunyi yang didengar. Kemahiran ini amat penting kerana membaca berkait rapat dengan hubungan antara huruf dan bunyi. Antara aktiviti yang boleh dijalankan ialah mengecam bunyi awal dan akhir perkataan, permainan tepuk suku kata, mendengar dan mengulang perkataan, membezakan bunyi yang hampir sama seperti huruf P dan huruf B. Melalui aktiviti ini, murid dapat memahami bahawa setiap huruf mempunyai bunyi tertentu. Keupayaan ini dikenali sebagai kesedaran fonemik, iaitu asas penting dalam pembelajaran membaca. Tanpa pengamatan pendengaran yang baik, murid mungkin sukar menyebut perkataan dengan betul dan menghadapi masalah dalam membaca. Aktiviti pergerakan tangan dan mata melibatkan koordinasi motor halus dan koordinasi visual motor. Dalam pembelajaran membaca dan menulis, murid perlu menggerakkan mata mengikut baris bacaan, memegang pensil dengan betul, menulis huruf dengan kemas dan tepat. Antara contoh aktiviti ialah menekap huruf, mewarna dalam garisan, menyambung titik, aktiviti gunting dan tampal. Aktiviti ini membantu menguatkan otot jari serta meningkatkan fokus dan ketelitian. Koordinasi yang baik memudahkan murid mengikuti teks dan menulis dengan lebih sistematik. Semua aktiviti yang dibincangkan saling melengkapi antara satu sama lain. Literasi membaca tidak hanya bergantung kepada satu kemahiran, tetapi merupakan gabungan antara kemahiran kognitif,
kemahiran bahasa, kemahiran sensori, dan kemahiran motor. Melalui perancangan aktiviti yang menyeluruh, murid dapat membina asas membaca yang kukuh, meningkatkan keyakinan diri dan seterusnya mencapai kejayaan akademik. Sebagai kesimpulan, literasi membaca merupakan kemahiran asas yang perlu dipupuk sejak peringkat awal. Aktiviti prabacaan, pengamatan penglihatan, pengamatan pendengaran serta pergerakan tangan dan mata memainkan peranan penting dalam membentuk keupayaan membaca yang efektif. Oleh itu, guru dan ibu bapa perlulah bekerjasama menjadikan persekitaran yang merangsang dan menyokong perkembangan literasi kanak-kanak secara holistik. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang bahan pengajaran literasi membaca. Kita semua tahu, literasi ini berkaitan dengan kemahiran membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya, untuk memastikan murid betul-betul faham dan mahir, guru perlu pilih bahan yang sesuai dan menarik. Ada 5 perkara utama yang saya akan sentuh hari ini, iaitu bahan autentik. Yang kedua, bahan teks. Yang ketiga, bahan grafik. Dan keempat, bahan digital. Dan akhir sekali, kepentingan bahan pengajaran. Baik, kita mula dengan bahan autentik seterusnya. Bahan autentik ini bermaksud bahan sebenar yang kita guna dalam kehidupan harian. Contohnya macam akhbar, resip, menu restoran, risalah atau jadual tugas. Kenapa penting guna bahan seperti ini? Sebab murid boleh nampak kaitan pembelajaran dengan dunia sebenar. Mereka tidak rasa belajar itu sekadar dalam buku sahaja. Contohnya, guru boleh bagi murid tengok menu restoran dan meminta mereka kira jumlah harga makanan. Dalam masa yang sama, murid belajar membaca dan memahami maklumat. Jadi, pembelajaran jadi lebih real dan tidak membosankan. Seterusnya ialah bahan teks. Ini yang paling biasa kita guna, seperti buku teks, buku cerita, petikan karangan atau dialog. Bahan teks penting kerana ia membantu murid faham struktur ayat. Yang kedua, tambah kosakata. Yang ketiga, latih kefahaman bacaan. Contohnya, guru memberi satu cerita pendek, kemudian meminta murid mencari nilai murni atau membuat rumusan terhadap cerita tersebut. Aktiviti macam ini membantu murid berfikir dan bukan sekadar membaca sahaja. Yang ketiga ialah bahan grafik. Bahan grafik ini melibatkan visual seperti carta, peta minda, poster, gambar bersiri dan infografi. Tidak semua murid suka baca panjang-panjang. Ada yang lebih mudah faham melalui gambar. Contohnya, guru guna gambar bersiri untuk murid bina karangan. Dari situ, murid mudah susun idea ikut turutan gambar. Visual ini sebenarnya sangat membantu untuk kuatkan ingatan dan kefahaman. Seterusnya, bahan digital. Zaman sekarang, murid memang tidak boleh lari daripada teknologi. Jadi, guru boleh menggunakan video pembelajaran, kuis jalan talian, animasi atau e-book. Kelebihan bahan digital ialah ianya lebih menarik dan interaktif terhadap murid. Murid menjadi lebih fokus. Seterusnya, sesuai dengan pembelajaran abad ke-21. Contohnya, guru tayangkan video pendek dan kemudiannya murid menjawab soalan. Ini menggabungkan kemahiran mendengar dan memahami sekali. Secara keseluruhannya, bahan pengajaran ini sangat penting disebabkan membantu murid menguasai membaca dan menulis secara berperingkat. Dapat meningkatkan minat pelajar sesuai dengan pelbagai gaya pembelajaran murid. Menjadikan PDP lebih menarik dan tidak membosankan. Kalau guru guna satu jenis bahan sahaja, murid mungkin cepat hilang fokus. Jadi, ini penting untuk kepelbagaian bahan. Kesimpulannya, pemilihan bahan pengajaran literasi yang sesuai memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran PDP. Bahan yang tepat bukan sahaja membantu murid. Ianya memahami isi pelajaran dengan lebih jelas, malah mampu meningkatkan minat, motivasi dan penglibatan aktif mereka di dalam kelas. Akhir sekali, sebagai pendidik, kita bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk kemahiran literasi yang menjadi asas kepada kejayaan murid pada masa hadapan.
Oleh itu, pemilihan bahan pengajaran yang berkualiti perlu diberi perhatian serius agar matlamat pendidikan dapat dicapai dengan optimum. Okey, baik. Berdasarkan analisis yang kita telah bincangkan sebentar tadi mengenai kekuatan dan kelemahan BBM dalam video tersebut, hari ini kita akan bincang pula tentang penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh guru tersebut dalam sesi pengajaran beliau untuk lebih berkesan dalam PDP semasa mengajar. Betul, saya setuju. Walaupun penggunaan teknologi dan dalam video tersebut ada menggunakan warna suku kata yang berbeza, tapi saya rasa masih ada ruang untuk kita lakukan penambahbaikan untuk memantapkan lagi bahan baku mengajar. Saya setuju, terutamanya dari aspek interaksi dan pendekatan guru tersebut. Okey, baik. Kita mulakan dengan isu interaksi dua hala. Okey, baiklah. Berkenaan isu interaksi dua hala ni, pada pandangan saya, PDP dalam video tersebut bersifat satu hala, iaitu murid lebih mendengar dan hanya melihat dan tanpa memberi respon kepada guru tersebut. Jadi pada pandangan saya, cadangan pertama saya adalah meningkatkan lagi interaksi dua hala antara guru dan murid. Bagaimana caranya? Caranya, contohnya lah, selepas guru memaparkan perkataan yang warna suku kata berbeza itu, guru tersebut boleh berhenti seketika dan memberi soalan, bertanya kepada murid untuk mengulang apa yang dibaca dan bertanya soalan itu dalam bentuk berkumpulan ataupun individu. Jadi ini boleh meningkatkan lagi lah interaksi dua hala dan walaupun berbeza tempat dan sekadar melihat dulu, jadi itu meningkat murid juga boleh memberi respon kepada guru dan meningkatkan lagi interaksi dua hala. Maksudnya guru tersebut bukan sekadar menayangkan slide dan teruskan mengajar, tetapi juga menyelitkan keluangan untuk murid-murid respon kepada apa yang diperkatakan. Ya, betul. Ini supaya murid dalam kelas itu tidak menjadi pasif. Saya setuju, interaksi ini juga membantu guru untuk nilai tahap kefahaman murid di dalam kelas. Okey, seterusnya kita beralih kepada pendekatan guru pula lah. Apa yang kita dapat bagi pandangan kamu semua lah, kamu berdua, apa yang kita dapat lihat daripada video yang kita lihat, kita tonton sebentar tadi, apa yang perlu ditambahbaikkan oleh guru tersebut bagi meningkatkan lagi kualiti pengajaran beliau kepada murid-muridnya. Pada pendapat saya, gaya penyampaian guru tersebut di dalam video itu kurang mesra dan kurang bertenaga. Pada pendapat saya, guru tersebut tidak melakukan perkara-perkara yang bertenaga dan pengajaran dalam secara lebih statik. Adakah kamu maksudkan dari segi intonasi suara? Ya, termasuk intonasi, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Guru perlu menunjukkan semangat ketika mengajar di dalam kelas agar murid menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Menarik. Jadi elemen motivasi ni memainkan peranan penting lah dalam kepada guru tu untuk mengajar dalam kelas supaya kelas tu lebih aktif dan membawa kepada keberkesanan. Ya, sangat penting. Apabila guru menjadi bersemangat, suasana di dalam bilik darjah itu menjadi lebih bersemangat ketika belajar dan murid-murid akan menjadi lebih aktif untuk menjawab soalan dan lebih bersemangat. Okey. Sekarang kita bincangkan pula tentang bagaimana teknologi itu sendiri boleh dipertingkatkan. Penggunaan warna suku kata sudah baik, tetapi boleh ditambah dengan animasi penggabungan suku kata ini. Oh, contohnya seperti suku kata pertama bergerak dan bercantum dengan suku kata kedua secara visual, begitu? Betul. Oh,
Ya, itu boleh membantu murid faham proses pembentukan perkataan. Okey. Selain itu dekat bahagian sini mungkin guru tersebut boleh tambah dengan audio interaktif supaya murid tersebut boleh dengar dan ulang balik sebutan agar murid tersebut lebih fasih dalam sebut perkataan tersebut. Contohnya perkataan buku, rotan dan sebagainya. Setuju. So, ini akan buatkan teknologi menjadi lebih interaktif kepada murid dan bukan sekadar menjadi paparan visual terhadap murid-murid. Guru Faham? Bagaimana pula dengan aktiviti pengukuhan seorang guru tersebut? Ya, saya rasa penting untuk ada penilaian ringkas di akhir PDP. Contohnya kuis lisan atau permainan bahasa yang ringkas. Dengan cara itu, guru boleh memastikan objektif pembelajaran tercapai. Betul juga, dan murid juga mungkin berasa lebih seronok kerana adanya elemen aktiviti yang akan menceriakan sesi pembelajaran mereka. Kalau contohnya kita sebagai guru terus mengajar tanpa ada aktiviti-aktiviti yang menarik dan merangsang pelajar, mungkin pelajar akan rasa kelas itu sekadar mengajar tanpa ada unsur menghiburkan bagi mereka. Satu lagi aspek penting yang mungkin kita terlupa atau terlepas pandang iaitu perbezaan tahap keupayaan murid. Apa pandangan kamu tentang aspek itu? Pada pandangan saya, guru perlu menyediakan bahan untuk setiap tahap kerana murid ni dia mempunyai tahap yang berbeza-beza. Tetapi mereka diletakkan dalam satu kelas, jadi guru perlu memberikan tahap dengan keupayaan murid itu dengan sesuai. Contohnya inisiatif yang baharu lah untuk pelajar tersebut dapat menguasai secara seragam dan serentak. Betul. Murid yang lemah mungkin perlukan latihan memadankan suku kata dahulu sebelum membaca perkataan yang penuh. Jadi untuk mereka mengenal pasti dahulu suku kata itu satu persatu dan barulah mereka boleh membaca perkataan itu dengan penuh dengan jelas. Manakala yang mahir pula, murid ni dia boleh membuat ayat dengan sendiri. Jadi PDP ni akan menjadi lebih inklusif dan tidak memikirkan mana-mana murid yang berbagai tahap ni lah kan. Sebagai rumusan, kita dapat simpulkan bahawa penggunaan teknologi dalam PDP ni dia memberi kesan yang positif. Namun kita perlu selaraskan juga dengan interaksi dua hala, berdekatan mesra dengan murid dan strategi yang pelbagai supaya cara mengajar kita lebih berkesan kepada murid-murid. Teknologi yang baik perlu disokong dengan penyampaian yang berkesan. Dan guru yang bersemangat adalah faktor utama kejayaan PDP berjalan dengan lancar. Okey. Jadi dengan penambahbaikan yang kita bincang pada hari ini, PDP yang kita gunakan selepas ini akan menjadi lebih aktif, inklusif dan bermakna kepada murid-murid agar mereka dapat menerapkan dalam pembelajaran harian mereka.